Panigale yang pedas tau. Tahu tak ingat. Kau tak tahu ke dia ada motor Ducati? Apa Panigale? Tak tahu lah. Confused. Macam ni baru Tara mari. Mak kita punya ori padi lah. Kita tak mau aduk abang ke orang. Dia tak tahu lagi kalau mulut hak ni meletup, hilang ni. Peninggalé. Panigale hampa. Okey. Ni Ducati Panigale. Itulah I kata dia tu ada lagu macam-macam. Tu yang awet kalau boleh kiri, kanan, depan, belakang full penuh orang kata. Dia ada Ducati. Kita ada apa? Kita ada beca. Anak Datuk kamera dekat Cameron. Kalau si Zion tu beli Ducati tu jadi Han jangan buat leceh no. Dok tak buat leceh. Kita main habang tani. Dia naik BM. Kita naik beca. Tu orang kata kita tak sekufu. Dia nak awet estetik. I ni sedap diri. I ni minah rempit. Nama I sebenarnya bukan Ellie. Nama I sebenarnya PA. Dek PA nama I. Clear nak. Dia influencer. I sebenarnya tak tahu nak abang lagu mana ke apa. Follower I sebenarnya 3 orang je. Follower I sebenarnya 3 orang je. Tak ada follower ramai-ramai. 2,271. Wih, influencer. Kalah acak S. Cik sayang tu. Wih, ke belakang tu kan. PA mi Jawa kuah kari betul tak? Luasnya dahi boleh main friendly atas tu. Meh ni aku bagi kaki aku pegang. InsyaAllah boleh main friendly on the spot. Bawah left set BMW. Pula Depok tu naik Merc BMW. Taste dia minat nama dek-dek kat depan ni. I bukan taste dia. I minah rempit. I tak ada apa yang perlu dibanggakan. Orang kata apa? Kita ni tak ada apa-apa. Dia macam tu. Kita sedar sendiri. Macam tu. Syok. Dek Desi boleh tak? Boleh. Dia main tang Dek Desi, Dek PA. Dek PA, Dek Desi. Dek PA. Halo, sawadikap nah. Arai mak saya. Ui, Nasion tu lah naik BMW. Kita tak mau kalah terus dah. Dia anak datuk kita, anak mak kita tak sekufu. Lalu live anak datuk. Siapa anak datuk nak pergi jadi influencer? Apa kau tahu? Dia tu naik famous dah. Ellie selalu makan tadi. Walaupun lawak tu macam tak sampai kan, tapi faham kan bukannya tak faham apa kita habang, apa yang kita duk cakap, apa yang kita duk beletiak ni, apa bukan tak faham apa yang kata. Ni nak abang ni. Kita ni kalau anak datuk lah. Ni jujur daripada hati ke hati. Ke hati anak datuk, saya ingin berkata. Assalamualaikum wahai anak datuk naik BMW, ada Ducati apa Panigale tak. Ni Ducati anak datuk influencer paid reviews ni nak abang ni berbesar hati di sini untuk mengatakan bahawasanya kita tak sekufu. Sebab saya bukan anak datuk, saya tak ada BM. Saya pergi kerja naik beca. Orang kata apa? Saya ni minah rempit sebab pergi kerja naik beca. Beca tu ada beca ada berapa roda? 4. 2. Beca ada berapa roda weh? Weh, kira jap weh. Weh, beca ada berapa roda weh? 4. 3. 3. Okey.
tak ada angkat tayang macam BMW. Tanda. Beca ada 3 roda. Kita kayu. Itu sampai depan itu apa tu? Itu sampai tempat kerja. Dia naik BM. Nampak tak? I dengan dia tak sekufu. Kata pekerja naik beca, takkan tak tahu berapa roda? Tak, I tak kira. I kayuh je. Orang kata apa, bab-bab servis ni pakcik-pakcik I yang settlekan. I ni macam orang kata apa, backup belakang macam ni. Kayuh becak, boom, agak-agak tersembak sikit, pusing balik U-turn. Dah U-turn pusing, langgar BMW dia. Allah, minta maaf lah terlanggar. Bukan sengaja. Kalau boleh nak reverse dah time tu. Tapi kita terlanggar BMW dia. Tu yang apa duk tengok dia buat live kat mamak tu. Kalau apa datang dia baru lepas accident dengan saya tu. Ni Mesdi. Dia kata apa, saya nak tumpah famous dah. Sini saya tunjuk macam mana nak tumpah famous. Utara apa? Kita roda belakang, potong roda depan lah. Ya, I potong BM dia. Kalau apa nak tahu BM dia ada turbo kan. Beca I potong kereta dia. Pandai bawa beca lepas handle. Hui, kita apa, brek belakang cabut. Tak mau, tak payah ada brek belakang, tak payah ada brek. Turun bukit slow je, tak ada brek. Tapi BMW dia kalah dengan beca I. Orang kata apa, BMW I, beca dia dengan BMW I menang lah. Itu. Teman I BMW pula dia kata naik beca. Tu lah I kata, I naik beca I kalau BMW dia. Nampak berisi malam, siang kurus. Burik jadi pelang. Angin banyak. Set. Ini jam dia main gastrik apa. Apa tahu tak, ni I kerja. Biasalah, kita ni kena kerja. Bukan nak datuk lah orang kata kan. Duduk dengan member lagu ni. Duduk dengan member lagu ni. Bro, kita macam mana bro? Kita naik BMW, kita anak datuk bro.